Rap, tadi kan lepas workout, pasal kau explain takaful tu, aku ada terfikir. Bukan ke untuk orang Islam je? Okay, takaful ni dia memang ikut syariah prinsipal, tapi tak eksklusif kepada orang Islam je. Sesiapa saja, regardless of your religion or your background, semua orang boleh ambil. So, pasal aku ada dengar pasal sistem pengagihan pampasan yang ikut faraid. Okey, faraid. Takaful ni dia ada hibah. Maknanya peserta boleh pilih sendiri siapa yang akan dapat manfaat sekiranya berlaku kematian. Tak semestinya ikut faraid. Ramai orang ingat hanya untuk waris terdekat je, tapi sebenarnya sesiapa pun boleh, tak semestinya ahli keluarga ataupun darah daging sendiri. Faham? So maksudnya orang muda single macam aku ni tak payah ambil takaful, betul tak? Aku tak ada waris lah bro. Jangan macam tu. Lagi muda, lebih bagus, lebih sihat dan sebenarnya lebih mampu milik. You have to start now bro. Protection today and for your future. Sangat inklusif lah bro. Yeah. Aku rasa lepas ni aku sign up. Bro, it's protection with purpose. So, jangan tunggu lagi. Buat sekarang. Okay, baik. Nah. Oh, Bahang kau lah. Wah, bangku. boleh lah. Ilmu yang tepat, pilihan yang bijak. Start your Takaful Talk with Sun Life Malaysia today.